Wow, sedapnya bau. Mok Teh masak apa tu? Inilah akuk, kuih warisan keluarga kita. Dahulu Mok Teh hampir berputus asa menjaga dapur kayu api ni. Namun, semangat warisan perlu diteruskan agar generasi kamu tidak lupa. Bukan senang nak kawal suhu api ni, Zee. Awak berani tak nak cuba rasa hasil air tangan tradisi yang mencabar ni? Mestilah nak. Wah, sedapnya Mok Teh. Manis dan berlemak. Mestilah, Zee. Tengoklah siapa yang buat. 20 tahun kemudian. Kelapa di tepi laman, tempat berteduh di kala redup, menyulam warisan merakam peradaban agar budaya kekal hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atika Izzati dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Said. Hari ini saya berada di Kuih Asap Kelong pada Penyelmanan, Kuala Terengganu untuk menyingkap kisah di sebalik perusahaan yang mengekalkan kaedah tradisional dalam pembuatan akok menggunakan kayu api. Sebalik bara yang menyala dan aroma yang memikat rasa, tersimpan satu warisan yang terus dipelihara dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Jom sama-sama kita menyingkap kisah di sebalik warisan yang terus dipelihara hingga ke hari ini. Sekarang ni saya bersama dengan pengusaha Kuih Asap Kelong. Boleh tak Puan memperkenalkan diri? Nama akak Nur Azira binti Ali, panggil Kak Nozi, umur 43 tahun, asal Kampung Padan Tengah. Sejarah dia bermula daripada mak saudara. Akak biasa tengok mak saudara buat kuih daripada kecil lah, biasa tengok. Lepas tu terdetik di hati untuk mengusahakan bisnes ni sebab mak saudara dah tak buat sebab ia tak berapa sihat. Ni adalah kuih bakar. Ni adalah akok kapung. Ni nganang telur. Ni baconnya. Ni adalah bahulu. Akok ni kita kena buat malam. Dia berah, kita rendang, kita jemur, lepas tu kita reseng. Lepas tu kita tapis. Debu tu lah, debu berah tu lah kita buat akok. Kita buat telur, gula, kita santang, kita pecah-pecah sekali, kita kena buat semalaman. Lepas tu pagi baru boleh bakar. Ramai orang mengenali kedai kuih asap Kelong ni kerana pekerjanya yang memakai topeng pernafasan. Boleh tak Kak Nozi ceritakan sedikit bagaimana idea itu tercetus? Pada awalnya, sebelum ni Kak Nozi bakar, tak pakai topeng, tak pakai benda. Itu satu hari tu ada impor, dia kerja offshore jadi dia biasa dengan topeng ni. Lepas tu dia showkan suruh pakai topeng. Jadi lepas macam tu pakai topeng lah. Senang nak bakar. Kak Nozi mula buka seawal jam berapa? Kita buka pada pukul 9 sampai 6.30. Pada hari Rabu sampai hari Ahad. Kita cuti hari Isnin sampai Selasa. Ni suami Kak Nozi ke? Ya, saya. Saya Muhammad Nordin Muhammad. Kapun ni orang panggil Din lah. Kita cuba buat iklan. Ada seorang dua tu mari. Nak cuba nak bakar kuih. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Lamanya satu orang, dia namanya Suraya. Tu orang kerja lama saya lah. Dia orang harapan Kak Nozi ni lah. Saya biasa lalulah jalan sini, saya menghala ke Telemong. Sekali-sekali saya singgahlah kat sini. Kuih mana yang Cik selalu beli kat kedai ni? Saya biasa selalu beli kuih akok lah. Cuba rasa akok ni. Sedap tak? Sedap. Resepi ini bukan sekadar campuran telur, gula dan santan. Ia adalah warisan yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Selagi ada tangan yang menyulam warisan, selagi itu peradaban akan terus dirakam. Menyulam warisan merakam peradaban. Sekian, terima kasih.